panggil semua pembekal farmaceutical dan minta turunkan harga ubat. Demikian tegas seorang pemerhati yang menyeru agar Kementerian Kesihatan KKM bertindak lebih tegas dalam menangani isu kos harga ubat bagi meminimumkan beban perbelanjaan kerajaan. Pemerhati menegaskan KKM mempunyai kuasa dan pengaruh untuk menetapkan mekanisme kawal selir harga dengan memanggil semua syarikat farmaceutical bagi menyelaraskan semula kos ubat import sehingga 40% sekaligus mampu meringankan tekanan fiskal negara. Menurut pemerhati, pendekatan itu perlu disusuli dengan penetapan harga baharu lebih realistik memandangkan margin keuntungan syarikat farmaceutical masih tinggi dan mampu menyerap penurunan harga tanpa menjejaskan operasi. Tambahnya, langkah penyelarasan harga itu berupaya menjimatkan perbelanjaan sehingga berbilion ringgit setahun sekaligus memberi ruang kepada kerajaan mengurus peruntukan kesihatan dengan lebih efisien. Pemerhati turut memberi contoh di Amerika Syarikat apabila Presiden Donald Trump mengambil langkah menekan syarikat farmaceutical untuk menurunkan harga ubat sehingga 17 pembekal utama ubat-ubatan di negara itu bersetuju melaksanakan pelarasan tersebut. Tegasnya, pendekatan serupa boleh dilaksanakan di Malaysia sekiranya Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad mempunyai tekad politik dan berani bertindak tegas dan berstrategi. Terdahulu, Kementerian Kewangan MOF mencadangkan pemotongan perbelanjaan operasi sehingga 5.4 bilion ringgit melibatkan sektor kesihatan dan pendidikan tinggi sebagai langkah penjimatan susulan tekanan ekonomi global.